Okay guys. Sekejap. Okay guys. Aku dah sampai kampung Kosia Baru, Tanah Merah. Kat belakang aku ni kan. Ni tadika aku dulu. Tadika. Pasti. Sekarang dah jadi pasti dulu. Dulu tadika kemas dulu kat sini. Tadika pasti. Kampung Kosia Baru, Tanah Merah. Masih sama lagi macam dulu. Nampak? Sama lagi macam dulu. Tu ujung situ toilet. Ui, menggamit kenangan. Dulu sekolah tadika kat sini. Okey. Lepas tu sebelah sini tempat ni rumah aku mengaji dulu-dulu. Ni tempat aku mengaji, rumah mengaji. Situ rumah lama, tempat Pekin buat penggambaran hari tu. Ni Pekin buat penggambaran rumah lama hari tu. Kat sini rumah lama tu. Alright. So jom nak pergi rumah lama atuk aku. Nak pergi pasang signboard sebab rumah tu nak jual. Dekat je rumah aku dengan Gulimat. Jambatan Gulimat. Okay guys, dah sampai rumah. Dah sampai rumah lama atuk aku. Okay. Jom. Untuk dijual, rumah ni nak dijual lah. Siapa nak beli? Dia contact. Ni rumah atuk aku. Depan tu Jambatan Gulimat. Jambatan Gulimat. Dekat je, jalan kaki. Depan sini ada Sungai Kelantan. Okay guys. So jom nak pergi rumah makcik aku. Lepas tu nak balik Kota Baru rumah atuk aku. Bye. Jom kita tengok Gulimat. Ramai orang ni. Boleh pusing ke kereta ni? Jambatan Gulimat. Gulimat. Ni kalau malam-malam ni lampu ni nyala ni, cantik. Oh, di Jambatan Gulimat selaku warna-warni. Warna-warni. Oh, dekat Jambatan Gulimat kan? Sepanjang jambatan. Oh, ramai orang. Tengoklah kereta bersosong-sosong. Pakcik-pakcik jual petang. Oh, ni ada restoran. Pasal kat bawah ada. Ambil anak pakai sini dia. Pakai sini. Ada tu orang bawah ni. Sini lah. Di sana lah. Sini. Oh, ada restoran. Oh. Gulimat. Oh, ramai orang. Gewe-gewe pun ada sini. Bolok orang. Jambatan tu. Oh, cantik tu. Ada lampu kat situ. Tengok sini. 100 tahun. Kata kereta api. Info Gulimat. Ada kereta api lalu. Kereta api lalu. Kereta api lalu. Kebetulan kereta api lalu lawa. Ni ada orang jual-jual kat bawah ni. Okay, jom balik rumah makcik aku kat Tanah Merah.
Bye. Guys, dah sampai dah rumah makcik. Ni orang tengah azan. Okay. Waduh. Buat rumah baru. Rumah siapa entah. Assalamualaikum guys. Dah sampai dah rumah atuk aku dekat Kota Baru. Okey. Wih, ada barang hantaran. Tahu siapa punya? Hantaran. Nampak? Tak fikir tu pun ada lagi barang hantaran ni. Tahu siapa punya. Okay lah guys, dah dekat pukul 10 malam dah. So kita jumpa next day. Assalamualaikum. Bye.